Okay. Okay, first kita ada cleanser kita ni dalam bentuk gel oil cleanser di mana ia sangat bagus untuk buat double cleansing, untuk mencuci excess makeup yang ringan, okay, dan juga minyak. Okay, first cara untuk cuci muka, okay, letak sahaja 5 dot di bahagian kulit muka. Okay, kemudian tangan bersih tadi, okay, anda make sure anda ratakanlah ke seluruh wajah. Okay, bermula daripada bahagian bawah. Pakai 2 jari yang lembut ini, okay, untuk masaj ke seluruh muka. Okay, sebenarnya bila kita masaj kita punya kulit kita, okay, jangan tekan terlalu kuat tapi lembut tetapi taralah semua kena. Okay, dan make sure bersihkan betul-betul. Sebab bila kita mencuci kulit muka, ini adalah langkah yang pertama sekali. Semua orang wajib cuci muka. Ada tak kat sini yang alah duduk rumah je tak cuci muka lah, ada tak? Jangan begitu. Jangan, kena jaga kulit muka. Okay, anda masajkan agak-agak lah thoroughly seluruh kulit muka. Okay, anda masaj buat circular motion daripada bawah ke atas. Okay, bawah ke atas sebab liang pori kita ni menghadap ke bawah. So bila kita macam tak cukup, saya tambah sikit Okay, jadi bila kita masaj daripada bawah ke atas, kita akan membersihkan liang pori. Biasa kalau orang makeup atas ke bawah kan, cuci muka bawah ke atas. So dia memang tak ada buih, tapi dia ada green algae untuk membuat proses pengelupasan kulit. Okay, sel-sel kulit mati. Okay, dan ambil sponge tadi, macam tadi kan, korang just rendam pada air. Okay, saya just curahkan dia, dengar tak? Bunyi air. Okay, dan okay, lap sahaja kulit wajah ke bawah ke atas. Ada 2 sponge, lagi bagus macam Celine buat. Okay. Bawah ke atas. Okay. Saya punya BB cream, saya pakai BB cream yang tadi sebenarnya nak cepat. BB cream ni sangat mudah. Okay, nanti kita pergi. Tapi saya menanggalkanlah BB cream sebab saya pakai makeup lah. Okay, BB cream tu kira makeup kan, kategori makeup. Okay, dan cucikan kulit wajah daripada bawah ke atas. Okay. Mata juga pun boleh. Cucikan. Okay. Okay, dah. Kita buat 2 kali lah kita kena pakai 2 kali bagi lebih bersih. Okay. Ada air kan? Tak apa, biar je. Sebab kita nak buat yang kali kedua. Yang kali kedua ambil juga sama amount, letak balik pada kulit muka. Okay, biarkan sebab ada air, kita nak cuci dengan air pula. Okay, yang kedua. Okay, kita bersihkan lagi sekali. Okay, dekat sini green algae akan berfungsi dengan lebih bagus untuk menanggalkan sel kulit mati, okay, dan juga untuk membersihkan kekotoran yang berlebihan. Okay, dia juga akan membantu untuk kita ada yeast extract kan, dia akan bersihkan lagi kulit wajah. Okay, dan anggur muscadine dalam ni dia akan bantu untuk bagi khasiat pada kulit muka. So kulit muka anda ni bukan saja bersih tau, tapi sihat dan melambatkan kesan penuaan sebab muscadine grape is antioxidant. So memang bagus untuk pakai setiap hari. Okay, dah. Lama sangat tak boleh habis. Okay, saya cucilah kulit muka daripada bawah ke atas. Okay, cuci saja. Nampak tak kulit muka yang sangat bersih. Dan bila dah bersih macam ni, saya rasa macam okay, nak cepat sikit kan, kita lap lah dengan kain. Okay. Okay dah. Dah. Naked face tau. Tanpa apa-apa. Youth, Shaklee Youth lah. Keselin saya, Finas. Okay. Okay, sekarang kita pergi kepada second. Yang kedua. Okay, yang kedua kita ada toner. Okay, toner. So, untuk toner ni, kita ada, actually kalau kita goncang kan, bunyi tak? Dia air, watery. So dia memang sesuai untuk anda pakai sehingga 3 hingga 7 lapis macam Korean tu. Orang Korea kan suka pakai untuk nampak kulit yang lebih bouncy. Okay, dan cara pemakaian toner ni pun dia ada 3 cara. Boleh pakai cotton face. Ada siapa yang pakai cotton face? Saya boleh pakai cotton face. Ni saya nak keluarkan dia kejap. Okay, cotton face. Okay, anda boleh pakai tangan dan pakai spray. Okay, letak kat fridge, anda boleh spray pada bahagian muka. Okay, jadi saya akan tunjukkan anda malam ni sebab malam saya akan lebih suka pakai, saya suka pakai tangan lah. Celine suka pakai cotton face, Celine saya akan pakai tangan. Okay, tengok je cara kami pakai macam mana. Macam Celine akan letak
Okay. Tahu macam mana pakai cotton tak semua? Selin tunjuk pakai cotton. Jari kedua, jari ketiga dekat belakang. Yang lain-lain dekat depan. Macam ni. Kenapa? Sebab jari 2, jari 3 dia tak kuat. So when you apply, tak adalah rosakkan ataupun terlalu kuat kan yang akan rosakkan kulit. So it's actually less power lah. But it's best jika boleh. Ya, jika boleh. Jika yang lagi best, boleh pakai jari ke-3 dan jari ke-4. If you are very good jari ke-3, jari ke-4 pun boleh. But Celine usually I will pakai jari 2 dan jari 3. Okay? So it depends on how you like it. Alright, over to you Sarah. Okay, lihat dah cara pegang. Cara pegang tu pun ada. Nak buat demo kena lagi ni lah. Nampak tak Celine? Okay, dan Celine akan letak atas sponge untuk pakai. Okay, anda boleh pakai cara Celine untuk pakai facial cotton face ataupun pakai tangan. Kalau nak pakai berlapis, you all boleh juga letak. Celine nak letak toner, Celine akan letak sebesar saiz 50 sen. Okay, saiz sen lah. Okay, and dia akan sapukan ke seluruh wajah. Saya akan pakaikan, pakai ke bahagian muka. Okey, dan kalau anda yang nak lebih bersihkan kulit, boleh pakai cotton face. Tapi kalau anda rasa dah buat double cleansing mungkin tak heavy makeup sangat, kulit tak berminyak sangat, korang juga boleh pakai toner pakai tangan. Saya tengah tunjukkan cara untuk pakai tangan. Okey, sementara Celine pakai. Finas pakai apa tangan Tangan juga. Okey, tangan. So, untuk pakai tangan kalau malam lah buat 3 lapis okey lah juga kan. So, letak beberapa titik, dan letakkan pada bahagian muka. Letakkan satu muka. Lepas tu korang just tekan pakai 2 jari lembut tadilah ke seluruh wajah. Ni lapisan yang pertama. Mesti dengar kan bunyi saya ketuk kan. Dab-dab saya punya kulit. Okey, toner. Okey. Satu lapis. Okey, lapisan yang kedua pun sama juga, letak balik pada muka. Okey, lepas tu just dab pakai tangan, 2 jari. Yang lembut. Kami semua dah tunjuk cara pakai. Okey, kalau kita memang akan kita tolak tau. Sebab waktu cuci muka tadi sebenarnya liang pori tu dia terbuka sedikit, dia bersedia untuk next step. Dan bila kita punya toner, use toner ni dia sangat sesuai untuk buat double pakai berkali-kali berlapis tu, sebenarnya sebab dia watery, dia dalam bentuk air, so dia memang sesuai and mudah untuk serap. Dia serap tau, and korang akan rasa dia macam lembab. Nampak tak macam ni? Saya pakai lagi satu lapis. Biasa saya pakai at least 3 lah, kadang-kadang 4, 5, 6. Saya akan pakai extra kalau malam. Okey, dan saya akan letak ke seluruh muka dan sekejap lagi. I nak remind juga Sarah kepada semua, jika kulit anda sangat-sangat kering, if you have a very sensitive kulit, first time you pakai toner, tak kisah apa brand, you akan rasa pedih sikit because your skin is so dehydrated. But because of that, don't stop using toner. Continue to pakai sampai kulit you dapat the hydration level yang sepatutnya. If your kulit is so sensitive, surely you akan rasa macam pedih-pedih. But after that, you'll be okay, you'll be perfectly fine. Right? So especially untuk siapa-siapa yang kulit dia lebih nipis, they will have this effect. But after few weeks, I tell you, you akan rasa kulit you lebih transparent and dia akan ada moisturize level yang cukup. So you tak pakai apa-apa pun you nampak lah kulit you sangat-sangat lembut. Betul tu Celine, saya sangat setuju sebab toner ni dia agak bantu untuk hidrat tau, menghidratkan, untukkan tudung juga ni akan menghidratkan kulit wajah. Memang you all kena memang pakai. Kalau malam kan memang pakailah 2, 3 lapis, 4 lapis, memang kulit macam ni tau. Dia macam bouncy, nampak tak? Macam Korea kan, bila kita tengok K-drama, perempuan tu kan, kulit macam berkilat tapi tak berminyak. Dia pakai apa? Sebab toner dia berlapis. Memang best sangat. Okay, itu step yang kedua. Next adalah step yang ketiga. So dah malam ni, takkan nak pakai siang punya kan? Kita pakai night cream lah. Okay, jom kita pakai night cream bersama-sama. Okay, so kita ada night cream. Saya pakai yang, sedih pakai yang mana?
Light. Light, Finas pakai yang Sarah. light. Oh, tak apalah semua pakai light, saya pakai yang rich lah ya. Boleh. Okay, so jom kita pakai. Okay, night cream pula. Okay, sama juga, just sangat mudah, letak 5 dot, tetapi kalau yang nak tidur malam biasanya kita akan pakai kat leher jugalah. Kita akan pakai kat leher juga. Okay, so macam biasalah, just make sure sapu daripada bawah ke atas. Okay, dan night cream ni, sebenarnya ia sangat-sangat bagus untuk kulit muka. Jangan bagi kulit kosong. Lagi-lagi kalau anda tidur dekat aircon, kulit anda kering. Okay, nak buat rawatan kulit, nak bagi kulit lambat nampak kesan penuaan pada kulit wajah. Dan lagi siapa yang dah 30 tahun ke atas, wajib pakai night cream. Sebab dalam Shaklee punya Youth Night Cream, macam yang Celine sebut tadi, yang Celine ada share tadi, dia akan membantu untuk meningkatkan penghasilan collagen dan elastin. So, dia kesan penuaan tu dia akan slow tau. Kulit memang akan nampak lebih muda, garisan halus akan lambat terhasil. So, kalau yang muda pakai, kekal muda lah. Itu yang kita nak kan. Kalau dah ada tu, dia melambatkan kesan. So, tidur dalam keadaan yang cantik. Macam Celine cakap daripada Cinderella, jadi Sleeping Beauty. Dekat sini yang paling muda Finas. Finas dah pakai sekarang, dia boleh kekal lah. Kekal muda. Okey, jadi inilah rutin. Kalau boleh masak lagi lama lagi baguslah naikkan ke atas. Sebenarnya kan bila kita massage dekat bahagian bawah ni, ada beautician ada cakap dia akan bantu untuk circulation satu muka tu. Kat sini ni sangat penting. Sebab itulah first start kat sini. Kalau pakai skincare, start bawah dulu. Cuci muka ke kan dan sebagainya, mesti kena touch yang bawah ni. Okay? Pakai sendirilah. Alright, jadi ini sahaja step untuk night cream. Jadi apa? Anti Sleeping Beauty sekejap lagi. Okay, jadi itu sahaja untuk demo yang saya nak kongsikan. Lepas ni Celine akan share tentang BB cream. Okay, kita continue dengan BB cream. Sedikit sebanyak